kita akan unboxing untuk 5060. Okay, ramai orang tanya aku, kenapa beli power supply baru? So aku beli power supply baru, kenapa tak boleh pakai power supply yang sama? Kan, macam ni kan. Okay, sebab sometimes GPU dia pakai pin ni tau. Mana tadi pin tadi? Ini pin ni. Pin 450 watt. So dia punya konsep dia lain lah. Okay, so aku tahu yang this one pakai 8 pin, tapi sebabkan aku nak upgrade PSU, mana tahu ada rezeki nak upgrade 40, 50, 70, 80 ke. So pin ni yang diperlukan. Tanpa buang masa. So aku bagi tahu korang kat live, aku dah bagi tahu aku beli ni dengan power supply. So jom kita unboxing. So first time aku beli untuk barang aku yang aku betul-betul aku nak. So actually banyak yang aku suggest kat customer either Colourful ataupun Zotac, sebab jarang ada masalah lah, rezeki lah. Tapi memang susah nak dapat return customer sebab GPU problem. InsyaAllah. So jom kita unboxing. Jom kita follow orang masuk kat depan. So okay. So dia bagi kita, what's that? Kau rasa apa? Kita tengok dulu. This the GPU. Inilah GPU dia. So dalam kotak ni apa lagi ada? Ada, itu saja. So confirm kalau ini adalah user guide dia lah. Okay, jom. Nasib baik dia pakai 8 pin. Okay, apa yang aku boleh cakapkan, Zotac bagi aku tak ada banyak masalah lah. Cumanya tengok lah, bolding kalau RTX series untuk 5th series mesti akan tebal. Kalau kau ambil yang FE ataupun Asus atau Trifen, dia akan lagi tebal lah. Like that. Macam ni. Dan alhamdulillah aku tengok pada ni dia pakai 8 pin je. So kalau ada masa kita upgrade, kita akan tukar GPU dan pin tadi tu kita pakai. Alright, so itulah dia unboxing RTX 5060. Ciao.